الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan merupakan sebaik-baik bekalan menuju kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meninggikan darjat kita di sisinya sebagai hamba yang bertakwa. Mimbar ingin mengingatkan para jamaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara yang lara, yakni sia-sia seperti berbual, bermain telefon atau tidur dengan sengaja, kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala solat Jumaat. Pada hari ini mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Bulan Safar, memperkukuh akidah, memperteguh ummah. Muslimin yang berbahagia, kini kita berada dalam bulan Safar, bulan kedua dalam kalender hijrah. Sebahagian masyarakat masih mewarisi pelbagai kepercayaan yang tidak bersumberkan syariat. Antaranya menganggap bulan Safar sebagai bulan malang, bulan yang membawa bala atau bulan yang tidak sesuai untuk bermusafir, bernikah, memulakan perniagaan dan pelbagai urusan penting. Malah terdapat juga amalan tertentu yang dikaitkan dengan kononnya dapat menolak bala pada bulan Safar, sedangkan amalan tersebut tidak mempunyai sandaran yang sahih daripada Al-Quran maupun As-Sunnah. Islam datang untuk membebaskan manusia daripada belenggu khurafat dan tahyul. Akidah seorang Muslim dibina atas keyakinan bahawa segala manfaat dan mudarat, untung dan rugi, sihat dan sakit, hidup dan mati, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak kepercayaan jahiliah yang mengaitkan musibah pada bulan Safar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Maksudnya, tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Tidak benar adanya tiarah, yakni mengkaitkan nasib buruk dengan apa yang dilihat atau didengar. Tidak benar adanya burung yang menunjukkan akan ada anggota keluarga yang mati. Dan tidak benar beranggapan adanya nasib sial di bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah yang menganggap bulan Safar membawa nasib buruk dan bala tertentu. Semua perkara berlaku hanyalah dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, walaupun Islam menolak kepercayaan bahawa Safar membawa malang, kita juga tidak boleh menafikan bahawa kehidupan pada hari ini penuh dengan pelbagai cabaran dan ujian. Kita berdepan dengan tekanan kos sara hidup, jenayah penipuan dalam talian yang semakin berleluasa, penyebaran berita palsu melalui media sosial, keruntuhan institusi keluarga, masalah kesihatan mental, penyalahgunaan dadah, keruntuhan akhlak generasi muda, serta konflik dan peperangan yang mengorbankan ribuan nyawa di pelbagai tempat di dunia. Namun demikian, segala musibah yang menimpa bukanlah berpunca daripada kehadiran bulan Safar. Sebaliknya, semua itu merupakan sebahagian daripada sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai menguji keimanan dan ketabahan manusia. Justru apabila ditimpa sesuatu ujian, janganlah kita mencari punca disebabkan oleh bulan, hari atau tempat tertentu. Sebaliknya, kembalilah kepada Allah dengan memperbanyakkan taubat, doa, istighfar dan muhasabah diri.
Jemaah Jumaat yang dikasihi, cabaran yang lebih besar pada hari ini ialah krisis maklumat. Dengan hanya satu sentuhan pada telefon pintar, pelbagai maklumat tersebar dalam sekelip mata. Ada yang benar, namun tidak kurang juga yang palsu, dimanipulasi atau sengaja direka untuk menimbulkan ketakutan dan kekeliruan. Lebih membimbangkan apabila terdapat maklumat berkaitan agama yang disebarkan tanpa ilmu dan tanpa semakan teliti. Antaranya dakwaan bahawa terdapat hari-hari tertentu dalam bulan Safar yang pasti diturunkan bala. Doa-doa yang dikatakan wajib dibaca pada hari tertentu untuk mengelakkan malapetaka atau amalan-amalan yang disandarkan kepada agama tanpa dalil yang sahih. Seseorang Muslim dituntut agar tidak mudah menerima atau menyebarkan sesuatu berita tanpa penelitian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6, sebagaimana yang telah diperdengarkan pada muqaddimah khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada sesuatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ayat ini mengajar kita supaya sentiasa bertabayun, menyemak kesahihan sesuatu berita sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Sikap tergesa-gesa dalam menerima maklumat bukan sahaja boleh merosakkan hubungan sesama manusia, malah boleh mencemarkan kesucian agama. Muslimin yang dirahmati Allah, dalam menghadapi cabaran zaman, umat Islam memerlukan 3 kekuatan utama, iaitu pertama, kekuatan akidah, iaitu keyakinan bahawa segala yang berlaku adalah di bawah tadbir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kuasa yang mampu memberi manfaat atau mudarat melainkan dengan izinnya. Kedua, kekuatan ilmu, agar kita tidak mudah dipengaruhi fahaman songsang, berita palsu dan ajaran yang menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, kekuatan ukhuwah, kerana umat Islam yang bersatu lebih mampu menghadapi segala cabaran berbanding umat yang saling bermusuhan dan berpecah belah, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada agama Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Sidang jamaah Jumaat yang diridai Allah, marilah kita menjadikan bulan Safar sebagai peluang untuk memperbaharui keimanan, memperbetulkan kefahaman agama dan memperkukuhkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi umat yang mudah percaya kepada khurafat, tetapi jadilah umat yang membina kehidupan berasaskan ilmu, dalil dan keyakinan yang benar. Semoga Allah memelihara kita, keluarga kita, negeri Sabah yang kita cintai dan seluruh negara daripada segala bentuk fitnah, perpecahan serta bencana, serta mengurniakan kepada kita kekuatan iman untuk menghadapi segala cabaran zaman. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati wat taslimi ala nabiyil karim. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung wa ala fakhamati ra'isil a'la tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutmainnah innaka ra'ufur rahim Allahumma dafa'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wal mihana wal fitan ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا الله bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap tempat ya Allah jadilah engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka ya Allah timpakanlah kekuasaanmu ke atas orang-orang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka ya Allah naungilah negeri kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang terkeji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan. Sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah di masjid-masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Ya Allah, jadikanlah jemaah solat fardu kami sama seperti jemaah Jumaat pada hari ini ya Allah. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami madrasah iman dan taqwa bagi anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.